Okay, kita nak pasang bearing ni ni aku buat macam ni lah supaya kita senang nak masukkan dia. Yang ni pun aku dah masukkan dalam peti ais. Yang ni pun kita dah heat gun kan. Nak masuk kena dari sebelah dalam sebab dia ada macam chamfer sikit tu. Ni bahagian tepi dinding ni dia ada menyengit sikit. Kalau di belah sana dia payah masuk. Kita masuk dari sini. Okey, jom kita pasang. Kita dah masuk. Betul kita gini kita ketuk dengan mallet dulu lah. Ketuk dengan mallet dulu bagi dia masuk separuh tu. Ini dia dah masuk separuh ni, kita dah boleh buang lah dia punya ni. Okey, nanti kita boleh pakai push tu lah, tarik pakai kita punya metod tadi lah, pakai kita pull dia supaya dia boleh masuk. Jadi lubang minyak ni center lah, lubang minyak ni center. Ni tak nampak lubang minyak lah sebab dia tak masuk habis lagi. Okey, kita tarik dia masuk. Okay, kita tarik dulu tengok dia masuk. Okey, cun masuk. Okey, kita test dulu tengok lubang minyak ngam tak ngam. Okey, off dulu. Test lubang minyak cun tak cun kita spray daripada ni lah. Okey, spray. Okey, nampak minyak keluar. Sama juga dengan belah ni. Okey. Belah ni spray daripada ni lubang bawah ni. Lubang bawah tu. Okey, spray. Okey, nampak. Cun Cina. Okey. Semua mana lubang minyak dia cun lah. Betulnya ni ke ni oil jet. Oil jet beli tak? Oil jet yang mana? Oil jet yang tembak belakang piston. Spray lu. Cerita dah. Kena buka engineer juga. Okey, nampak cun, oil jet pun cun. Spray lagi. Tak nampak. Ni daripada oil jet ni. Okey, nampak cun. Okey, settle. Okey, kita test oil jet. Oil jet baru beli baru beli. Okey, spray. Nampak tu. Ini yang spray belakang piston. Yang spray dekat belakang dinding blok lah. Sebab tu ES ni lock throttle tak ada masalah sebab penatang ni ada oil jet. Okey, settle.